Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya berkesempatan untuk menemubual DIG Tan Sri Ayub Khan Maidin PC, Timbalan Ketua Polis Negara dalam program Sirih Pulang ke Gagang bagi berkongsi pengalaman beliau. Baiklah Tan Sri, sebagai permulaan, saya ingin bertanyakan soalan pertama kepada Tan Sri. Sebagai alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Omar, boleh Tan Sri kongsikan pengalaman Tan Sri semasa bersekolah di sini? Terima kasih kerana sudi untuk menggugah saya. Yang pertama, saya ni waktu dekat sekolah ni saya ada kurang sikit aktiviti kat sekolah. Sebab saya kebanyakan masa saya ni saya datang sekolah dan saya balik ke sekolah bantu arwah bapa saya untuk berniaga lah, jaga kopi. Jadi tak banyak masa saya habiskan di sekolah, hanyalah kalau kita sekolah pagi-pagilah, petang-petang. Tapi yang paling saya hargai adalah pengorbanan guru-guru lah dan kawan-kawan saya ada ni. Kalau kita cakap dalam konteks guru ni, guru dulu tu dia punya semangat dia mengajar itu lain sikit. Kalau macam kita ada, macam saya ada banyak kekurangan sebenarnya. Orang tak nampak kekurangan saya. Kadang-kadang saya ni ada masalah tergagap-gagap cakap kan. Kalau orang panggil berucap depan tu memang saya kekok, saya akan jadi kaku. Saya tak boleh bercakap kan. Tapi banyak cikgu-cikgu yang membimbing. Dia cara dia kata slow, cakap satu-satu. Dia bagi semangat dekat kita untuk mengatasi apa kekurangan yang kita ada lah. Itu yang satu. Yang kedua, apabila saya masuk ke sekolah saya Umar pun, tingkatan 6 ni, kalau saya punya keputusan SPM tu bagus. Cuma saya punya matematik saya fail kan. Jadi bila saya masuk ni, tu Cikgu Zainal masih hidup lagi. Dia yang mengajar ekonomi. Dia yang pun saya suruh masuk kelas sains kan. Saya kata saya tak pandai sains, saya kena masuk sastra. Dan saya masuk sastra. Alhamdulillah, walaupun result tu bagi saya tak apa dia bagus sangat. Tapi banyak cikgu-cikgu yang membimbing, yang membentuk kami lah, yang menjadikan apa yang kami jadi sekarang. Sebab tu kalau tanya saya, peranan cikgu ni penting. Saya yakin cikgu-cikgu yang ada kat sini pun itulah format yang digunakan untuk membimbing, untuk membimbing kita untuk berada di landasan yang betul. Tak kira lah, mungkin kita kurang dari segi pelajaran, tapi nilai-nilai sebagai manusia, nilai-nilai sebagai seorang yang nak berjaya, apa dia? Mungkin kita tak pandai dalam pelajaran, tapi kita kena ada sikap rajin belajar, rajin berusaha. Dan itulah yang akan menentukan kita bila kita keluar ke sekolah ataupun bila kita sambung belajar masuk universiti pun. Apabila kita keluar universiti pun, karakter-karakter yang diajar di bangku sekolah ni lah yang akan menentukan kita punya hala tuju dan sama ada kita nanti kita akan tergelincir ataupun kita akan berada di landasan yang betul dalam hidup kita lah. Sebab kat luar tu banyak cabaran. Tak sama. Kita dekat sekolah mungkin kita belajar best student, tapi bila kita keluar kita kerja tu cabaran tu lain. Tapi yang membentuk ni dekat sekolah. Sebab tu tadi saya tekankan, ambil peluang betul-betul kita kat sekolah ni, sebab kita tak ada apa cabaran lain. Belajar betul-betul, dengar cakap cikgu, ikut cakap cikgu, jangan melawan mak bapak. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Okey, baiklah Tan Sri. Soalan seterusnya, sebagai Timbalan Ketua Polis Negara, apakah nasihat Tan Sri kepada pelajar seperti kami yang berminat untuk berkhidmat dalam pasukan polis pada masa hadapan? Yang pertama, polis ni adalah satu profession yang amat mencabar. Kita mungkin tengok cerita dalam TV ni banyak cerita pasal polis lah kan. Cerita apa tu yang gerak khas apa semua kan, ataupun polis hero lah, macam-macam lah kan. Itu movie, itu drama kan. Tapi kalau nak betul-betul jadi polis ni, kena betul-betul mantap dari segala segi. Sama dari segi fizikal sudah tentulah, dari segi mental, dari segi pendidikan, dan yang paling penting tu kita kena kuat iktizam kita. Sebab polis ni cabarannya besar. Sebab tu orang cakap kalau kita masuk polis ni, satu kaki kita di luar penjara, satu kaki kita dalam penjara. Kalau kita tersilap,
kaki yang dalam penjara tu akan masuk penjara, kan? Sebab polis ni kuasa dia amat luas. Kita boleh menguasai mana-mana undang-undang, hampir ke semua undang yang ada, sama ada jabatan pelitan ke, custom punya ni ke, MACC punya ke, kita memang kuat. Jadi cabaran dia besar, dugaan dia besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ada persediaan, sebab bila kita masuk polis, kita mengorbankan kita punya masa kita, kederat kita. Sanggup kita bekerja tak 24 jam? Polis ni, bila masuk polis, dia bertugas 24/7, 24 jam sepanjang hari kita kerja. Dia bukan ada overtime, tak ada. Dia bukan masuk pejabat pukul 8, pukul 4 balik, tak ada. So, sanggup tak sanggup? Kita nak kena tinggalkan anak isteri kita, anak-anak kita, nak lumpuhkan sepenuhnya pada tanggungjawab kita dibagi, itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cabaran di luar sana macam-macam, kan? Yang saya katakan tadi lah, kalau kita tak kuat dari segi ke dalam kita ni, iman kita tak kuat, kita akan hanyut. Cabaran besar datang dengan bentuk duit, dalam bentuk kuasa, salah guna kuasa, dan kalau dalam konteks lelaki ni banyaklah unsur-unsur yang lain. Kalau kita tak kuat, maknanya kita akan tergelincir. Sebab tu kalau sebelum masuk polis ni, saya bukan tak galakkan masuk polis, tapi kena betul-betul prepare, mantap. Saya rasa polis ni adalah satu bidang yang insya-Allah kalau kita buat kerja kita betul, kita akan dapat ganjaran di dunia dan akhirat, sebab kita jaga keselamatan orang pergi sekarang ni, orang nak pergi kedai, nak pergi makan, nak pergi semayang, pergilah pukul berapa pun, pergilah kedai makan pun, keadaan Malaysia ni alhamdulillah adalah kes-kes terpencil, tapi kebanyakannya keadaan kita selamat. Sebab tu kita punya ranking dalam negara yang selamat tu antara yang terbaik di rantau Asia Tenggara selepas selepas Singapura, kan. Boleh masuk, cabaran dia besar, nak masuk prepare betul-betul, insya-Allah. Baik Tan Sri, soalan terakhir saya, pada pandangan Tan Sri, apakah peranan generasi muda hari ini dalam membantu menjaga keselamatan dan keharmonian negara? Banyak peranan yang boleh mainkan oleh remaja kita lah. Kemudian budak-budak dia tak kira lah, tingkatan 1, darjah 6 ke, tingkatan 5 dapat banyak. Yang paling penting tu membantu pihak polis untuk sebagai mata dan telinga kita. Macam saya katakan jadi contoh tadi, banyak juga pelajar-pelajar sekolah kita terlibat dalam aktiviti jenayah, sama ada bahan-bahan pornografi, isap web, isap dadah, ataupun gangsterism, bully, terlibat dalam hubungan yang ni lah, lelaki perempuan ni, kan. Tu maklumat ni itu dalam sekolah. Di luar sekolah pun mungkin di kampung kita, di tempat kita tinggal, ada sebarang aktiviti yang kita rasa menyalahi undang-undang, kita boleh salurkan pada pihak polis. Di sekolah pun kita ada pegawai perhubungan sekolah, kan. So kalau rasa susah nak pick up balai polis ni, berhubung dengan pegawai perhubungan sekolah, bagi tahu dia maklumat ni. Polis ni satu Malaysia ni kita ada, kalau berbadan uniform ni, kita ada 120 lebih ribu lah. Ada kekitangan awam pun ada lah. So kita tak boleh berada di semua tempat pada satu waktu yang sama, tak boleh, mustahil. So kita nak, bukan sahaja pelajar, tapi masyarakat perlu bantu kita untuk menangani isu-isu jenayah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks sekarang ni social media, kan? Banyak benda-benda yang tak elok yang dikongsi dalam social media, jangan kita kongsikan. Kalau kita benda tak pasti, kita semak dulu. Kecenderungan orang kita, bukan pelajar saja, orang yang macam generasi saya pun, dengan kawan-kawan saya pun, banyak benda-benda yang tak betul dia hantar, dia viralkan, kan. So saya kata semak dulu. Itu orang yang dah dewasa, dah nak bencin macam saya, tapi budak-budak sekolah ni ramai lagi benda-benda. Jangan berkongsi gambar-gambar lucah, itu salah tu. Jangan kongsi, jangan simpan, kan. Itu paling penting. Dan jangan terlibat dalam sebarang aktiviti ni, sama ada dadah ke, isap web ke, gangsterism ke, bully ke, jangan. Sebab benda tu akan menjejaskan masa depan kita sebagai pelajar.
Baiklah Tan Sri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Semoga nasihat yang diberikan dapat menjadi inspirasi kepada kami semua sebagai pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Omar. Sekian sahaja dari Sujana TV, saya wartawan muda Hannah Iwani. Terima kasih.